Sebenarnya kalau dalam industri ni pun saya pernah kemurungan lah, basically lah. Basically kemurungan disebabkan apa yang orang cakap. Tapi cara kita nak keluar dari kemurungan tu, salah satunya saya memang ada berjumpa dengan doktor lah, specialnya Dr. Isham, macam mana nak treat, macam mana kita nak keluar daripada kemurungan tu. Sebab benda-benda ni saya sebab pernah ada satu masa yang kalau boleh tak nak media keluarkan story sebab takut pada komen, bukan takut pada media. Saya tak takut media, tapi saya takut pada komen sebab komen tu macam Tentu ada itu masalah dia. Masalah pasal bila bila ada salah satu pasal baju je. Bila tegur pasal baju ketat ni, so gentaman netizen tu dia macam dia sampai kita tahu apa kita pakai, dan saya pakai pun adalah approval. Maksudnya dah suami saya dah sediakan dan saya pakai je, cuma orang tak faham. Agak komen pasal komen. Itu satu insiden. Kok dia pakai macam mana? Melibatkan family pun salah satu benda yang sangat boleh buat kita hilang fokus sebenarnya. Bila melibatkan family, kalau anak-anak lagi kena, sebab lagi satu anak saya pernah kena bully juga. So macam mana saya nak handle anak saya pula yang kena bully, macam tu lah. So bila semua Sebelum ni saya memang belajar sendiri untuk positif, tapi sebenarnya sendiri itu adalah makan diri sebenarnya. Bila kita belajar sendiri, kita tengok pun sebenarnya makan diri sendiri. Sebab kita tak luah ke orang. Kita boleh luah dekat suami juga, cuma suami akan cakap tak apa, kita kena faham, biarkanlah orang nak cakap apa. Tapi kita sendiri tu masih lagi akan berfikir, mungkin perempuan ni benda kecil, benda tu akan jadi lebih besar. Walaupun kita macam okeylah tak apalah, tapi sebenarnya benda tu okeylah tak apalah. Itulah yang sebenarnya yang bagi kita akan ulang lagi, repeat lagi. So apa yang doktor suggest, sebenarnya saya jumpa doktor. So doktor suggest cuba lupakan, cuba tutup benda tu, dan buka minda tu jadi benda yang baru lah.